وعلى آل محمد عليهن أظلم عليهن ويشرق عليهن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أسوات الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى قلوب السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع الخلق على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحسنين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل الطاعة أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ila hadrati nabiyina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ila hadrati Syekh Bahauddin Naqsyabandi qaddasallahu sirruhu. Wa ila hadrati Syekh Abdul Wahhab Rokan qaddasallahu sirruhu. Wa ila hadrati Syekh Hashim Asyarbani qaddasallahu sirruhu. Wa kullu muallimina wa ustazina wa murabina wa masyakhina wa minal muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات لهم الشيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita baca doa qabla ta'lim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatika wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. InsyaAllah kita sambung balik kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan kita mendapat pertolongan hidayah daripada Allah Ta'ala. Baik, kita sambung hari ini doa nur. Nur, doa minta nur. Ini doa penutup lah, yang terakhir lah untuk kita doa selepas kita semayang sunat sunat subuh kan. Ni habis lah, punya lamanya tak tahu berbulan-bulan. Hari ni kita try habis lah, macam mana pun habis juga, tak habis juga kan, lama sangat. Jadi salafus soleh ni, orang-orang yang baik-baik ni, orang dulu mereka suka berdoa kan. Mereka suka berdoa. Kita orang sekarang suka menyanyi kan. Aku cinta dia lah, aku apalah. Tapi kalau orang soleh dulu, dia berdoa. Ada saja doa. Sebab kalau kita tengok sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memang ada praktis doa ni. Dan kalau kita rajin baca kitab Azkar karya Imam Nawawi kan, Allah, macam-macam doa. Ada satu doa mudah je. Lepas semayang maghrib, lepas kita doa apa semua, semayang maghrib, baca wirid maghrib tu, kita semayang maghrib kan. Semayang maghrib ba'diyah tu kan. Baca habis semayang tu, baca ya muqallibal qulub sabit qulubina ala dinika. Itu je. Ya muqallibal qulub sabit qulubina ala dinika. Ada Nabi baca dekat sahabat dengar. Itu je doa. Ya muqallibal qulub sabit qulubina ala dinika. Kan? Tu jadi mayang 4 rakaat tu, habis tu ya muqallibal qulub sabit qulubina ala dinika. Ada dalam Azkar Imam Nawawi. Banyak lagi lah kalau dia macam-macam. Dia nak, kalau macam contohnya hari ni kan. Hari ni dari pagi tu dah ada lah. Dia punya apa? Dia punya wirid dia. Sampai waktu nak tunggu Jumaat, sampai lepas asar, apa semua. Itu amalan. Kan? Kenapa nak amalan ni? Kan? Amalan ni orang kata apa, memang nak kena ada orang macam kita ni. Sebab apa, kita ni dalam suasana, dalam cycle kita, mana orang kata apa, sekitaran kita ni, tak dapat tidur, mesti jatuh dosa lah. Kadang-kadang kita tak nak jatuh dosa, tengok-tengok orang tu pakainya, pakaian ni, Allah, ngapalah orang macam ni. Dia pakai, tapi kita jadi macam tak tahan tengok ni. Menderita batin kita. Kalau tak kutuk tu tak boleh. Allah, udahlah macam tu berbelang-belang pula. Kan? Kalau tengok-tengok tempat tu, dia tak adalah, alhamdulillah lah.
Ada macam apa nama? Ada macam dia pakai ada macam apa? Ada apa selinga arnab pun dia letak kat tudung dia. Kita tengok pun pelik-pelik ni kan. Ada rebin apa dah. Kita kata nak kahwin ke apa. Jadi itu menyebabkan suasana tu jadi tak langsung kita keluarkan dosa kan. Kalau dia nak pakai apa, pakailah, betul tak? Tapi kadang-kadang secara tak langsung dah pasal apa orang ni. Kadang-kadang perbuatan orang tu pula. Kan? Apa nama dia cari, apa dia buat, kita tengok lain macam. Jadi itu mencetuskan dosa. Kan? Jadi tak dapat tidaklah kita berdoa. Yang ni doa penting ni. Kalau tak ingat yang banyak-banyak ni, tolong ingat had ni. Kalau tak boleh hamil yang banyak-banyak panjang ni. Allahumma zal habli syadid wa amru rasyid. As'aluka amna yaumal wa'id. Jannatul yaumal qulud. Kalau tak boleh hamil tu, baca ni. Allahumma aj'ali. Ataupun kalau lana nuran fil qalbi. Kalau kita seorang-seorang, Allahumma ja'aliyan. Kalau nak hamil, lana fi qalbi. Nuran fi qalbi. Ya Allah, jadikan bagi aku ataupun bagi kami. Kalau bagi kami tu, kalau niatkan, kosatkan seluruh makhluk ni, orang-orang mukminat ni kan, yang masih hidup ni kan, kalau boleh yang dah mati pun, Allahumma ja'alana, lana ni maksud dia sami semua ni. Nuran fi qalbi. Allah. Tu kadang-kadang kita ada satu orang nak buat jahat ni, disebabkan doa ni tak jadi buat jahat dia. Sebab kita doa, kita pun tak kenal dia pun tak kenal kita. Semua yang muslimin, muslimat ni, yang mukminin dan mukminat ni, lana ni aku muradkan ya Allah, aku kehendak ya Allah, lana ni semua yang mukmin, mukminat, muslimin, muslimat. Nuran fi qalbi, ada nur dia tak boleh jadi buat jahat. Buat jahat tak jadi. Jadi terhalang dia nak buat jahat. Sebab apa dah kita minta nur, cahaya. Apa makna nur ni? Tulis yakni antara makna-makna apa makna-makna nuron fi qalbi. Dia bukan satu makna, dia banyak. Yang pertama iman. Tu makna-makna nur. Nuron fi qalbi. Maksudnya Allah jadikan bagi aku atau bagi kami ni iman dalam hati. Iman yang kejam. Tambah sekarang ni memang nak kena standby iman. Sebab apa? Kita tak tahu benda tu apa tiba-tiba ia datang, tiba-tiba. Kalau kita tak standby iman, habis lah. Tu kalau boleh anak semua, adik-beradik kita semua kena standby iman. Iman yang tetap, iman yang tepat, iman yang betul, iman yang tak ada goyang. Sebab pun tak tahu keadaan-keadaan dengan alamnya. Kita tengok. Kalau kita belajar geografi, tempat yang tak ada yang tak ada jaluran ataupun garisan gempa bumi, kena gempa bumi. Kalau Khatulistiwa, tu kena belajar Khatulistiwa ni kan, kata hujan dia, taburan hujan dia berapa peratus, tengok dah taburan hujan dia dah kurang. Kalau tak ada iman, gegar kita kan. Itu perseketiran dunia sekarang ni jadi macam tu. Jadi nak ada iman, nak benda-benda tu mesti ada iman. Jadi kalau kita kata nuran tu murad di iman. Tapi kalau kita mutlak dia, iman dapat hidayah. Yang keduanya hidayah, petunjuk. Ni boleh datang ni petunjuk lah. Kan? Kalau tak dapat petunjuk, tak boleh datang. Tahu pun tidak, nak pun tidak. Tu hidayah. Itu nuran. Antara maknanya. Tu. Yang ketiganya antara makna nur lagi, ilmu. Dapat ilmu. Boleh faham. Macam mana saya mengaji tak faham tapi saya suka mengaji. Tu dah faham lah, tu dah ada ilmu lah. Dia mengaji tak faham pun, orang suka dia suka, orang tidur dia tidur. Orang ngangguk dia ngangguk. Tak faham Ustaz, tak apa, itu tanda. Tapi ngaji tak? Suka dah ngaji? Suka. Tu tanda dapat ilmu. Bukan sekadar dia dapat ilmu tu dia boleh mengajar, tu dah tanda lah. Dia suka mengaji, dia suka hadir pengajian, itu dapat ilmu lah. Kita ingat itu tak dapat ilmu. Tu nama dia nuran, antara makna. Yang keempatnya, banyak makna. Ini yang kita tahu, yang sisi Allah tak tahu. Yang keempatnya makrifah, kenal Allah. Kenal Allah ni mahal. Tidak kenal makhluk dia. Ini saya kenal, datuk ni saya kenal, menteri ni saya kenal, dia tu saya kenal. Tapi Allah dia tak kenal. Buat apa?
Yang kelima, mengenali yang mana hak dan batil. Ni lagi mahir. Sekarang ni batil banyak sangat. Yang mana hak dan batil, kenal. Lepas tu tapi kalau kita kenal saja, kita masih lagi langgar, tak guna ke, biar kita benci. Yang batil aku benci, yang tak betul aku benci. Benci. Siapa pun keluar yang tak betul aku benci. Setengah orang dia tahu tak betul, tapi tak apalah, dia geng dia. Geng kita betul lah. Cari macam mana cara nak betul. Yang ni tak. Yang tak betul kami benci. Kami benci. Yang betul alhamdulillah. Yang betul siapa dia cakap betul, alhamdulillah. Walaupun siapa dia tu. Tukang sapu je tapi cakap dia betul. Jangan cari sangat dunia ni, sekali-kali simpan untuk akhirat. Betul cakap. Walaupun dia mayang bedak. Jadi betul terima. Tu. Yang ke berapa? 6. Apa namanya? Orang kata apa? Ikhlas. Ni pun payah ni, ikhlas. Ikhlas. Dia banyak orang ikhlas ni pada pilihan raya. Banyak orang ikhlas. Kalau PRK ke PRU ke, ramai orang ikhlas. Ikhlas sungguh. Makcik tu tak ada kursi roda, beli kursi roda. Apa nama, orang tu tak ada katil, beli katil. Sumbangan ini, sumbangan ni. Lepas tu senyap. Kena masuk TV viral baru ingat beli. Tu sumbang. Ikhlas ni pun payah. Tu kata, ya Allah, kalau tak belajar tak boleh dapat ikhlas. Kalau tak dapat ikhlas. Jadi kita ngungkit je. Tu antara makna nuran fil qalbi. Fi qalbi, dalam hati. Jadi dia mulakan. Baru nuran, lepas tu nuran fi qabri, wa nuran fi sam'i, wa nuran fi basari. Dia mulakan fi qalbi. Pasal apa mula dengan hati? Sebab hatilah anggota yang paling penting sekali. Hati ni anggota paling penting. Itu yang hati ni pula sifat dia, sifat umum dia, muqallab. Muqallib ni masih berubah-ubah. Hari ni suka, esok tak suka. Hari ni marah, esok dah itu hati. Jadi hati ni dua dia penting dia. Tugas penting. Dua perkara yang penting hati ni. Yang pertama, hati ni tempat Allah nak lihat. Macam mana pun hati kena jaga. Hati ni tempat Allah nak tengok. Kalau katakan kita mati tu, kita hati kotor, Allah malu. Itu nak kena bersihkan hati. Yang kedua, alat. Dengan hati ni lah boleh tengok af'al Allah. Boleh tengok sifat Allah. Boleh tengok zat Allah. Dengan hati ni lah. Kalau kita tak nampak. Bukan. Itu orang kata berhati-hati dengan hati. Bukan berhati-hati di jalan raya. Berhati-hati dengan hati. Berhati-hati dengan hati. Kita selalu berhati-hati jalan raya. Ni berhati-hati dengan hati. Hati itulah tempat jatuh fitnah. Kamu pasal apa tak suka dia? Aku tak sakit hati aku. Apa? Kalau kita, ini kehidupan kita dalam masyarakat hari ini. Kalau kita ni rasa sentiasa disakiti. Kenapalah aku disakiti? Kenapalah? Sebenarnya kita tu ada ego. Kita tu ada sombong. Itu sebab kita rasa disakiti. Macam disakiti sungguh. Kan? Seperti kami ni insan yang lemah ni. Disakiti. Rasa tak dihargai. Rasa tak apa? Dimuliakan. Eloklah rasa macam tu. Kita kena rasa kita ni hina. Kalau kita rasa aku ni tak ada hargai, maksudnya ada sifat buruk. Ada ego. Kenapa orang tak reti menghargai saya? Habis kau buat memang nak untuk dihargai ke? Tak cukup dengan Allah Ta'ala hargai. Tulis pula tu dalam Facebook, tulis pula dalam status tu. Hak tu. Apakah salah saya? Saya punya buat tak dihargai. Saya disakiti. Kalau suami tu tulis. Curah dalam media sosial tu. Curah dalam Facebook dia apa. Setelah aku lakukan pengorbanan ini berkali-kali, namun dikau tidak pernah menampaktinya. Apakah aku yang buta atau engkau yang buta? Hak tu. Isteri pula. Diri ini insan yang kerdil.
selalu dipijak suka hati. Walaupun apa ada gajah yang besar, tapi semut yang kecil dipijaki. Apa dah dosaku, kan? Itu jaga-jagalah tu. Adalah masalah rumah tangga tu. Orang dah kata dah suami ni kuat ada kunci kan. Yang suami ni pun dah tahu ada kunci, bagilah kawan tu pakai tu. Ini tak bagi can, lebih dahsyat sungguh. Kan, hidup kita ni sebenarnya senang je nak dapat benda akhirat. Tapi disebabkan kita tak sedar, kita tak dapat akhirat tu, kita hanya dapat dunia. Senang je. Ya Allah, aku pakai baju ni kerana engkau. Dapat dah akhirat. Ya Allah, aku pakai kasut ni kerana engkau. Dapat akhirat. Ya Allah, ni aku masak kari kepala ikan ni untuk engkau, kerana engkau, ya Allah. Untuk beri makan orang tua tu nak makan tu. Kerana Allah. Tu. Tu. Marah-marah dia tapi ada kerana Allah tu. Jadi tu. Kadang-kadang kunci kita buat tu kerana Allah, jadi benda tu memang tu clear. Jadi qalbi ni macam mana? Bila kita kata nak nur nak masuk dalam hati tu macam mana? Macam mana cara nur tu nak masuk? Cara Allah nak hantar nur tu dalam hati. Yang pertama, cara Allah nak masuk nur tu dalam hati, kita mulut mesti menyebut nama Allah Ta'ala. Kalau mulut tu sebut nama Allah Ta'ala, nur tu boleh masuk dalam hati. Mulut tersebut Allah Ta'ala, banyak menyebut Allah Ta'ala. Kalau tarekat saya tu, hati tu sebut Allah, 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 Allah. Tu. Kemudian, kan, bila nur mulut tu sebut, dia masuk, nur tu masuk. Kalau kita boleh sebut Allah, kata ulama lah, kalau kamu boleh sebut Allah, Allah, tu bangun-bangun pagi, Alhamdulillah, atau bangun pagi, Allahu Akbar, tanda dia, nur tu dah masuk dalam hati. Kalimah Allah ni, kalimah Muhammad ni adalah nur yang daripada luar masuk ke dalam hati kita. Tu kita selalu bila kita nak buat macam tu, nak berselawat ke apa semua, selalu ada gangguan, betul tak? Nak baca Quran apa, ada gangguan. Baca je, buka mula ngantuk dah. Automatik. Baru nak buka mula, ngantuk dah. Nak berzikir pun macam tu. Baru nak berzikir, dah lenguh dah, datang dah. Lenguh dah. Selawat pun macam tu juga. Bila selawat dah, Pakistan kapet pula datang dah. Shopee. Datang. Belilah, mari beli. Jualan Muharram, jualan Safar, semua ada jualan. Tu. Itulah kita ni, ada yang kita tak nak, kita tak beli dah. Tapi yang kita nak, kita beli, kita suka. Tu nafsu kita. Nafsu dia akan ganggu situ. Saya baru-baru ni pergi PWTC. Bini ajak pergi. Kita mula-mula tak nak beli, pada tengok. Dah duduk depan kitab Arab tu, mula-mula berdiri. Lepas tu dah duduk apa? Duduk bawah. Lepas tu orang Arab tu beri bangku lah. Dah duduk. Memang siap lah. Sejam situ, dah 3-4 berkitab beli juga. Habis beratus juga. Dalam tak nak beli tu. Dia nafsu dia macam tu, kan? Tak boleh tengok, kita tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Kitab ni best, kitab ni best. Lepas tu dia kata pula, ini semua kitab ni tasawuf. Memang lah. Kenapa semua kitab ni tasawuf dia tu? Satu dia tilik. Tu nafsu dia dipandai. Kan? Dia had ni kamu suka. Dia. Kita tak boleh kan? Had tu. Padahal baca ni tak tahulah pula, tapi itulah. Mula-mula tu bacalah. Lepas tu dah. Kan? Bila lama sikit pun baca balik. Tu. Memang best memang lepas ni kena pesta buku kena turun dah, memang best. Dulu pergi dah lengang ni best. Tu. Dia Tuhan beri hak situ pula, kan. Jadi nur, nama dia nur. Macam mana yang pertama tadi, bila mulut kita boleh sebut apa? Allah. Tu tanda nur nak masuk. Yang kemudian, kan, kemudian nur tu nak masuk. Kemudian yang kedua, bila mulut kita sebut Allah, bila mulut kita boleh berzikir, kan, dah nur tu masuk. Yang keduanya, bila kita buat amalan taat. Bila kita buat amalan taat, tak kisah buat amalan taat. Apa saja amalan taat, tolong orang ke, tolong kucing ke, tolong semut ke, tolong nyamuk ke, nyamuk tu lemah, kita tolong, kan, hantar rescue ke tu. Asalkan tu nur masuk. Dia tu beza dah. Kalau kita buat benda maksiat, zulumah masuk.
Kalau kita buat benda taat, nur masuk. Cuma nur ni kalau masuk, ikhlas dia masuk dia lagi, dia cahaya tu besar. Cahaya tu lagi terang. Bila terang, dia jadi macam bila terlalu terang, dia akan jadi macam, orang kata apa? Orang panggil apa kalau orang perempuan tu apa? Cerewet. Dia cerewet. Oh, aku dah buat macam ni. Kenapa aku tak buat macam ni ya? Contohnya aku dah semayang 2 rakaat ni. Kenapa tak semayang 4? Dah semayang 4. Kenapa tak semayang 6? Dia cerewet. Ataupun semayang 2 rakaat. Tadi baca Fatihah tadi hati-hati tak? Tak adil lah. Tambah lagi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah Rabbil. Hadir mana? Dah hadir mana? Oh, surah tadi tak hadir mana lah? Dia cerewet. Dia betulkan. Apa sahaja amalan Tuhan? Yang ni. Kita, Allah Akbar, sudahlah. Dah semayang pun mujur ni. Alhamdulillah lah. Dia tak ada cerewet. Tapi yang dia ni, dia jadi macam dia. Kalau kita baca, alah itu pun penting sangat. Memang betul. Sampai orang-orang ahli sufi tu, satu hari tu, dia pergi Mekah, balik di Mekah, tengok dalam beg dia ada satu benda pen. Atau macam benda bertulis lah. Pen ke apa, kolam, hal lama dulu, pen. Yang orang sana punya, orang Mekah punya. Padahal orang tu dah bagi kat dia tak tahu dia bagi. Masuk dalam beg dia. Dia kata ni dapat di Mekah ni. Jalan kaki pergi balik hantar balik. Saya dah bagi dah. Awak tak cakap bagi. Allahuakbar. Kalau kita, alhamdulillah lah. Telefon pun mujur dah. Tidak, diam je lah. Siapa pula letak dalam beg aku ni? Tanda bagi kat aku lah. Dia cerewet lah. Itu yang pasal tufah. Sebiji apple kan. Sampai 10 tahun duduk bekerja, tak makan gaji, tak dapat EPF, tak dapat SOSO, tak dapat claim insurans apa semua tak ada, allowance apa semua tak ada. Dia sanggup. Pasal apa? Dia cerewet. Ni nur. Kalau tak ada nur, tak ada. Alah, sebiji apple nak kira dia beli lain ganti balik. Betul tak? Itu nama cerewet. Dia akan cerewet. Cerewet ni tak apa. Cerewet ni tak apa. Tu ada orang tu semayang berpuluh-puluh rakaat. Pasal apa? Had tadi tak betul. Ada cerewet. Tapi jangan jadi sampai lagi wah-wah pula. Tak lihat. Allah. Sudah. Bagi penampur, dia cabut gigi palsu dia. Yang tu tak boleh. Jangan sampai wah-wah. Wah-wah dia 3 kali. Allah tak dapat. Allah tak dapat lagi. Dia tahu dia cari apa tu. Allah dapat. Jangan cerewet. Nawai tu. Dah. Cerolokkan dia dalam layar tu. Jangan. Itu jangan layan. Saya lupa baca doa. Itu betul. Doa tu betul. Allahumma yumna wa barakah atini kitab biyamin. Baca doa tu. Itu betul. Itu nama kita cerewet. Dari sini kita ni boleh cerewet ni. Aku tadi pagi tadi aku semayang dah. Aku semayang dah sunat. Udah semayang. Aku baca doa ni. Tak baca doa. Cerewet. RM10 dalam masjid sebab tak baca doa lagi. Mudah-mudahan minta maaf Tuhan, aku hari ni tak baca, minta ampun ya Allah, aku tak baca hari ni, aku ada silap. Baca. Beri benda yang kita sayang lah. Kalau sayang bubur kacang, beri bubur kacang. Betul. Jadi yang ketiga yang pertama tadi kita sebut Allah, yang kedua kita buat amalan taat, yang ketiga jangan tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Bukan buat. Jangan tinggalkan maksiat. Tak, tinggalkan maksiat. Jangan pula tu. Tinggalkan maksiat. Tak boleh silap sikit. Terus bang terus. Betul banyak tak ada ni kan. Salah tu nak cari pun. Satu tu. Tinggalkan maksiat. Kita pun tersilap. Nama lagi makhluk. Tinggalkan maksiat. Kalau kita boleh tinggal. Maksudnya kadang-kadang maksiat ni datang mengejut tu yang kena tinggal. Kalau macam datang kita terpaksa, macam karehah mana kena paksa. Kita bukan nak tengok, tapi udah kita parking tepi jalan tu, nunggu traffic light. Tengok-tengok sebelah tu dia pakai spender je. Habis dia nak tengok macam mana.
Apa ni orang ni berspenda pula. Tengok sekali tak jadi, tengok dua kali. Tu. Jadi itu karah mana dipaksa. Yang ni memang jom kita ngumpat. Dah gitu. Ataupun datang rumah ni, mula sembang udah masuk nama orang. Kita pun dengar. Itu memang sukarela. Tinggal. Tinggalkan. Bila kita tinggalkan selamat. Hati kita jadi elok. Hati kita ada elok. Buat. Lepas tu buat sesuatu amalan walaupun sedikit dengan istiqamah. Buat satu amalan tu walaupun sedikit tapi istiqamah. Cuba try hari ni, cuba try. Aku nak baca, ya Allah, saya izinkan saya baca 40 hari berturut-turut Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap pukul 9 baca, contohlah. Tiap-tiap pukul 9 nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Esok pula Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Tahan ke tak? Tengok. Mesti susah je. Pukul 9 ada je. Kucing nak beranak lah. Macam ada. Orang minta tolong lah. Sakit perut lah. Cerai buat. Cukup payah bahagian istiqamah. Tapi kalau ada lah akak-akak ni, puan-puan ni dah ada amalan istiqamah macam tu, saya salute lah. Saya respect lah. Betul Ustaz, saya tiap-tiap hari pukul 10 malam mesti baca Quran. Sampai dah puluh-puluh tahun saya tak tinggal. Kita respect. Tabik lah. Ini dah ada tanda-tanda orang baik. Kawan kita tahu, dia tak cerita tapi kita tahu. Pukul 10 tu janganlah mesej, memang tak berbalah. Telefon memang tak berbalah. Sebab apa kita tahu dah kan. Tu. Kita respect lah. Kalau ada orang macam ni, respect. Tengok hidup dia macam mana. Hidup dia macam mana? Hidup dengan Allah, bukan hidup dunia ni. Hidup dunia ni tak bukan lantak lah. Tapi hidup dengan Allah Ta'ala. Itu kita. Ini bukan senang nak buat. Sebab istiqamah, dia sakit. Nafsu tu dia sakit. Dia nasib. Dia kalau sekata ulama' lah, kalau dah boleh buat amalan ni dah memang puluh-puluh tahun dah. Memang tak berhenti. Itulah. Time tu jangan usik lah. Kan? Dia ni dah memang sepihan-sepihan awliya tu dah ada lah. Tu. Jadi kita ni sebelum akhir umur, jangan masuk golongan lain. Kecuali orang ni. Golongan demo. Bukan nak jadi wali dah. Ya Allah, masukkan saya dalam golongan demo-demo. Saya tak wali pun tak apa. Saya kuali pun tak apa. Tapi panggil juga. Biar demo pun heran. Ni pakcik ni, makcik dari mana? Dari Manjung. Amalan apa? Ada perang ke? Tak ada perang. Habis kenapa masuk tim kami ni? Toh saya pun tak tahu. Malaikat tu tarik tangan saya. Saya pun tak tahu. Dia pun pening. Apa amalan orang tua ni? Tengok biasa-biasa je pakai baju batik, baju Melayu. Apa tapi istiqamah. Bila sebut pasal istiqamah, habis. Istiqamah tu yang Nabi 3 kali cakap itu ashabul jannah, orang syurga tu. Tengok-tengok apa amalan, malam tidur ke? Rupa-rupa amalan dia amalan hati je. Ya Allah, sebelum aku tidur ni, semua orang yang buat salah dengan aku tadi pagi, daripada pagi sampai malam ni dan sampai akan datang, aku dah maaf. Semua orang, isteri dia, anak dia, adik dia, kawan dia, semua. Kalau semua orang macam tu, semua orang macam tu. Selalunya orang Islam ni dia tak tengok itu, dia tengok material. Dia tak tengok dalaman. Sedangkan enjin kereta kita tu kalau tak ada, tak jalan. Bolehlah tolak, bolehlah tarik dengan kereta, bolehlah. Tak jalan. Orang selalunya tengok luar. Macam kita tengok luar. Untungnya dia ya, anak dia ada yang ada yang pengurus syarikat, ada yang ada berjaya sungguh anak dia. Dia tengok hal luar. Dalam kita tak tahu. Kita tengok orang tu, Allah sianya dia. Lepas satu masalah menimpa. Sianya dia. Kita tak tengok dalam dia macam mana. Kalau dalam dia reda, okeylah, kita bukan nak duduk kat sini. Siapa yang nak angkat tangan duduk sini? Buat apa duduk sini? Nak kena berak, nak kena kencit, nak kena, kalau ada rumah tu kan, nak kena, macam-macam nak kena lah. Sana semua free of charge. Mana ada kita nak beratur-ratur nak bayar bil elektrik? Mana ada? Pasal malam pun ambil saja. Pasal malam. Kalau pasal malam kita ambil saja, masuk lokap kita kat sini. Nak bagi kat tu. Tu, nur tu. Kalau masuk, dia cerewet. Tu. Habis. Itu bila nur, cara nur nak masuk, betul tak? Okey, tanda-tanda nur ada tak sih? Tanda-tanda nur itu apabila memasuki dalam hati.
Nur tu dah masuk dalam hati kita. Kalau nur ni masuk dalam hati, cahaya iman masuk dalam hati, hidayah masuk dalam hati, ilmu masuk dalam hati, makrifah masuk dalam hati, boleh beza apa dia tanda-tanda ni? Tanda-tanda nur itu masuk dalam hati. Yang pertama, tanda yang pertama, sentiasa boleh merendah diri dalam apa jua keadaan. Dia sentiasa boleh merendah diri dalam apa jua keadaan. Boleh merendah diri. Merendah diri ni penyakit susah. Nak dapat susah. Kalau ada, ya Allah. Banyakkannya meninggi diri. Saya tak salah. Saya duduk, tiba-tiba dia datang. Nampak? Dia dengan saya tu tak ke mana sangat. Saya tahulah sekolah rendah dulu dia macam mana. Duduk belakang, nombor belakang. Saya nombor 1, nombor 2. Dia nombor last belakang. Nombor 1 tapi last. Tu. Kemain tu. Kalau sama-sama pandai pula, tengok pula badan. Dia tu pandai tapi body dia besar. Tu. Dia cari juga. Mana dia lebih dia. Kenapa tak cari kurang? Kita sibuk mencari aib orang. Tapi sebenarnya aib kita tu tonton lebih banyak daripada aib orang tu. Malu sungguh. Okey, itu yang pertama. Pertama dia apa? Merendah diri. Yang keduanya, bila nur itu maksudnya masuk dalam hati itu akan terbuka kepada kebaikan. Hati itu akan menerima kebaikan. Mata dia dah jadi baik. Hati itu menerima kebaikan dan setiap anggotanya menjadi baik. Sebab hati ni raja. Hati ni raja anggota. Bila mata dia rosak, tengok benda tak elok, dan telinga dia dengar yang tak elok. Maksudnya bukan yang rosak telinga. Yang rosak tu hati. Nak kena repair hati. Kita repair telinga tak guna sebab dia depan. Yang dalam tu nak repair dia. Kita enjin kita rosak, kita tukar exhaust tak guna juga. Tukar side mirror tak guna juga. Tukar sofa. Dah repair dah rosak enjin pula. Dah tukar dah sofa. Sofa kereta tukar. Tak guna. Tak guna. Tukar radio kereta tak guna. Sebab hati tu. Sekarang ni masalah kita ni dalam masalah hati lah. Tu tandanya bila nur tu masuk dalam hati. Hati jadi. Yang ketiga, ni mudah-mudahan lah, ni susah nak dapat. Hati itu sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Hati itu duk ingat Allah. Kalau buat macam ni Allah marah tak? Kalau buat macam ni Allah suka tak? Tu. Tu. Kalau buat macam ni boleh tak? Allah macam mana? Tu. Kena tahu. Jadi hati itu sentiasa ingat Allah. Yang ni kalau dah masuk banyak sangat, nombor 4 hati itu melihat segala perbuatan Allah Ta'ala. Hati itu melihat perbuatan Allah Ta'ala. Best. Hati kita melihat perbuatan Allah Ta'ala. Ni baru betul tauhid dia. Belajar tauhid. Yang buat benda ni, yang jatuhkan, naikkan, angkatkan, ikatkan, berjalankan, semuanya kudrat kan. Duduk dalam takluk kudrat. Jadi bila dia tengok perbuatan-perbuatan, orang tu jatuh, orang tu marah dia, orang tu kata dia, orang tu maki dia, orang tu ludah dia. Semua dia nampak af'al Allah. Kudrat dia hidup lah. Maksudnya kudrat dia cahaya tauhid, kudrat dia hidup lah. Dia boleh sebab. Tu kalau kita tengok. Kalau kita tengok sesuatu benda yang berlaku kat kita, kita tengok tu, kita nampak makhluk yang buat. Mana tauhid kita tu terlindung lagi lah dengan makhluk. Tapi kalau kita tengok sesuatu tu, memang nampak, memang di luarnya orang tu yang buat, orang tu yang buka pintu. Tapi hakikatnya kita nampak apa? Allah Ta'ala yang buka. Pasal apa dia Allah benarkan orang ni buat kat telok aku? Pasal apa Allah benarkan orang ni scammer aku? Kita tengok balik pasal apa ya? Pasal apa? Allahu Akbar. Ada satu hari tu orang ni minta derma, aku marah dia. Hari ni Allah tunjuk contoh-contohlah. Tapi banyak benda lah. Kita ada di sebalik satu benda yang mengganggu hati kita, cuba tengok di belakang dia. Macam ni. Kita tengok ini buku ya, tapi cuba kita buka baca. Dalam dia banyak inti. Tapi kalau tengok dari luar, Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah, karangan Imam Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Kat situ je maklumatnya. Tapi bila kita buka satu lembar, ya Allah banyak.
Macam tu juga kita jalan-jalan. Orang lain okey je. Kan? Orang lain okey dengan lubang. Tak kena. Jalan okey. Jalan okey. Tiba-tiba kita ni, udahlah kita ada gaut. Jatuh dalam lubang pula. Aduh. Kenapa pula kita? Orang lain tadi, kan ada orang tu tak ada gaut. Kenapa orang tu? Orang yang ada darah tinggi tak jatuh. Orang yang tak ada penyakit tak jatuh. Kenapa aku jatuh? Jangan marah Tuhan. Tapi tengok. Kenapa aku ditarik oleh Allah macam ni? Apa benda dalam ni? Dalam jatuh tadi, apa dia? Dalam aku jatuh ni, apa dia? Buka pelan-pelan. Pungkuih dah tu. Buka pelan-pelan. Allah. Dengan sebab aku jatuh tadi, Allahu Akbar. Terus, makam kita naik. Kita jatuh, tapi makam kita naik. Pasal apa naik? Sebut Allah Ta'ala. Nampak? Ada orang jatuh, dia bukan sebut Allah Ta'ala. Sebut Saloma, Sariman, semua hidup. Dia tahu. Nampak? Ini kita tak faham. Kenapalah bulan depan kena tipu lagi. Bulan ni kena tipu lagi. Allah, kenapalah? Habis duit saya sampai beratus ribu dah. Saya ingat saya nak sedekah lah. Kan? Sebab engkau bergantung kena duit lagi. Allah tak nak bagi kau gantung pada duit. Allah nak cabut dah duit tu. Kan? Kau nak sedekah, kau kata nanti kurang. Kau nak ni, jadi kau pergi mana pun kau rasa tinggi diri sebab kau ada duit. Aku boleh beli apa sajalah. Kan? Orang duit apa balik tu lambat sikit, kita jerkah dah. Cepatlah. Sambung dalam situ. Cepatlah. Ya, kamu pun aku beli. Berlagak kita sebab ada duit dalam bank. Tapi Allah cabutkan dalam bank, tipu dia, scammer datang dari mana tak tahu, habis. Jadi tinggal apa? Duit tak ada dah. Tinggal apa sekarang? Tak ada apa dah. Siapa kata tak ada apa? Tinggal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lebih kaya daripada duit tu. Kalau kau ada Allah Ta'ala, kau tak ada duit tu tak ada masalah. Tapi sekarang ni kalau kita cakap orang ada Allah Ta'ala, dia tak ada duit pun tak apa. Orang tak terima. Orang kata macam mana? I cannot pray what you talking about. Orang tak boleh terima. Sebetul tak saya cakap? Kan? Orang tak boleh terima. Betul ke tu? Dia tak boleh terima. Pasal apa? Pasal apa dia tak boleh terima? Betul tak saya cakap? Kalau tak percaya, try lah. Malam ni keluarkan duit dalam bank semua. Keluar ke kosong. Tinggalkan. Yang cakap kata, aku hanya ada Allah Ta'ala. Tengok. Macam mana? Macam saya Abu Bakar cakap. Apa yang tinggal? Kata Nabi Muhammad. Apa tinggal ya Abu Bakar? Allah wa Rasul. Kalau cakap macam tu, esok pagi cakap seorang kita. Tak boleh pergi punya. Memang cakap tak boleh pergi punya. Sebab kita boleh menapah ni, boleh hidup ni sebab ada benda tu lah. Kita rasa macam tu. Jadi betul tak? Mental kita. Kalau kita cakap, dia tu ada kerja. Pasal apa nak kerja pula? Tak ada kerja kan susah hidup dia. Bukan kita cakap dekat semua orang. Bukan tak ada kerja tu susah hidup. Yang susah hidup dia dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi susah senang. Yelah. Tapi ke? Memanglah tapi. Dia nak buat tapi tu. Nampak? Ada tak macam tu? Itu dia tak boleh terima dah. Dia tak boleh terima Tuhan tu. Kalau kita kata Tuhan kita siapa sebenarnya? Itu berasan nak masuk syurga. Padahal nak kena kendam tujuh api neraka yang paling bawah tu. Nak campurkan tu. Syirik penuh. Betul tak kita? Kita cuba fikir. Kalau kita cakap. Cakap. Apa nama? Tak roja pun Allah tak ada. Allah ada. Dia kata apa? Yelah. Dia kata gitu. Dia kata tu. Dia tak fikir Tuhan yang buat sama. Sebab apa? Dia tak boleh. Sebab apa? Dalaman dia kosong. Bayang dari kecil dah dia asuh. Betul tak? Lahir-lahir tu, pergi hospital, pergi klinik, doktor kata, akak kena minum susu ni, beri budak ni minum susu, beri berat badan dia, beri berat minum susu ni berat badan. Kawan tu balik, beri ni kopi ni, gitu. So isap. Udah isap-isap dah gemuk sangat pula. Kena kurangkan makan. Dah kurang pula, tadi suruh makan. Benar ni, dia lebih hard. Patut dia budak ni, umur budak ni baru setahun, berat dia dalam 15 kilo, 20 kilo. Ni dah 70 kilo ni, apa cerita. Ada begitu pula. Dia jadi benda ni yang menyebabkan tauhid kita rosak. Lepas tu tak nak ngaji tauhid. Tu tak nak ngaji tauhid. Ngaji tauhid ni susah lah, tak faham lah. Ustaz tu ngajar ngantuk lah. Udah ngaji tauhid. Tak best lah. Nak ngaji dah ngaji dulu lah. Tapi dah pakai.
Kena ikat tambat kat tiang ni. Dia duduk sampai 2 jam, 3 jam mengajuk. Sampai biar Tuhan tunjuk kat dia betul-betul Tuhan tu buat. Tu kadang-kadang kita tak kena benda macam tu. Kita ni bergantungan kita tak kuat. Tu kan bila dah benda ni tak ada, benda tu tak ada. Tinggal kita dengan Allah Ta'ala. Lepas tu, ya Allah, tolonglah saya. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, saya banyak salah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah buka jalan. Buka jalan. Ada orang nak bantu dia. Tapi dah syirik pula. Alhamdulillah, adalah orang nak bantu saya. Orang tu terima kasih lah. Tapi hakikatnya, nampakkan Allah Ta'ala. Cerminkan Allah Ta'ala. Kita datang hari ni. Kita nampak dah Tuhan yang hantar. Kita nampak Alhamdulillah. Tu nana ada nur. Nampak? Dia macam tu. Kalau nampak, kereta aku baru. Aku sihat. Aku ini. Habis. Tu tanda-tandanya. Ingat Allah dapat yang kedua melihatkan af'al Allah. Seterusnya dapat merasakan akan Allah Ta'ala. Rasakan wujudnya, rasanya, kidamnya. Tu merasa. Dapat merasa. Tu bila nur dah masuk dalam hati. Itu tanda-tandanya. Kalau tidak, habis. Yang kedua. Yang boleh 6, 7 tak kisah soalan tak situlah. Yang boleh memberi mudarat dan manfaat, dia nampak hanya Allah Ta'ala sahaja. Ini best ni. Pegang sungguh-sungguh. Yang boleh beri mudarat, beri manfaat hanya Allah Ta'ala sahaja. Hari ni kita panjang sikit sebab pasal qalbi ni. Qalbi ni penting. Ni kita belajar ni sebab ni. Bersih. Ambil air semayang ada doa, bersih. Kalau kita ambil uduk, lama kita ambil uduk, kita ambil uduk je. Kita ambil niat ambil uduk, tapi kita tak ada baca doa basuh tangan, basuh kaki. Jadi tangan tu tak boleh. Orang kata apa? Dia kata, ulama kata tak boleh terhalang daripada masuknya dosa. Jadi tangan tu, jadi kita tak baca doa, kita basuh Allahumma, kita masa yumna apa wa barakah kita baca tu, kita baca kiri pula, jangan berikan catatan sebelah kiri tu, kita tak baca tu. Tangan ni dia tak boleh menghalang maksiat tu masuk ke dalam hati. Ni tempat maksiat nak masuk. Yang pertama mata, telinga, mulut, tangan, perut, alat kelamin, kaki. 7 tempat, 7 pintu-pintu yang maksiat boleh masuk dalam hati. Bila maksiat masuk dalam hati, dia keluar balik. Dia masuk ke mulut, maksiat tu masuk ke mulut. Kamu tahu tak, aku gini dengan tu orang. Dia jadi maksiat tu masuk ke hati. Kemudian keluar ke mulut. Mulut dia jadi tak elok. Nak marah, maki orang, umpat orang. Tu dia. Tengok macam simple. Ingat balik doa kita. Doa basuh tangan, doa apa. Kalau kita belajar Bidatul Hidayah ni, kita tak ada doa-doa. Payah. Pada Bidatul Hidayah ni, kita amalan. Nanti habis kita bagi sanad dia. InsyaAllah. Amalan. Siapa-siapa beramal tu. Dia nak bagi tu. 7 dengan kena ulang juga. Kena. Mata, telinga, mulut, tangan, perut, alat kelamin, kaki. Itu tempat-tempat masuknya maksiat. Lubang-lubang ataupun pintu-pintu maksiat. Masuk ke mana? Masuk ke dalam hati. Itu masuk ke dalam hati. Kalau tak jaga 7 ni, kalau tak jaga, macam mana salah? Yang dalam salah, yang luar salah. Yang dalam, yang luar akan hantar ke dalam. Dalam rosak. Bila dalam rosak, apa? Telinga dia tak boleh dengar. Tak boleh dengar. Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh dengar. Tak boleh dengar pengaji. Tak boleh dengar. Yang boleh dengar apa? Lagu. Sampai kala salam. Kawan pun tak tahu apa benda salam. Dia tu. Dia tak boleh dengar. Nampak? Mata dia tak boleh tengok. Dia tak boleh tengok benda baik kat orang. Bila dia tengok orang buat baik, dia kata apa? Nunjuk-nunjuk tu. Tak ada ikhlas tu. Dia nampak orang ni jahat semuanya. Yang baik ni apa? Dia sekor-sekor je. Sebab apa? Hati tu dah teruk, dah kacau bilau. Kita kalau kita biarkan dia jadi macam tu. Biarkan berlarut-larutan. Anda rasa anda selamat? Tidak. Anda rasa anda sudah betul? Tidak. Anda rasa anda sudah baik? Tidak. Semua tidak. Kalau kita tengoklah, tengok orang ni pandangan dengan kecil je. Ya Allah, apa? Itu benar.
Hati tu dah kosong. Kena repair teruk. Kalau tak repair nanti hati tu nak tengok Allah. Pasal apa kau tengok makhluk pula? Hati tu nak pandang Allah. Pasal apa kau pandang makhluk pula? Hati tu nak ingat Allah. Pasal apa kau ingat makhluk pula? Tu saya nasihat ni, saya nasihat. Saya pun sendirilah. Nah, dalam hati. Kita semayang tolong ingat makna dia. Baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Ingat makna dia. Ingat makna. Latih ingat makna. Belajar. Latih. Kita bawa 3-4 orang. Kita, aku nak tebuk kamu. Ihdinas siratal mustaqim. Apa makna? Ini tak. Duduk 3-4 orang, cerita pasal orang. Anak dia tu. Mula dah habis. Dia, anak dia, suami dia. Tebuk Fatihah. Makna. Ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya? Hari kesudahan. Salah. Tunjukkan kami jalan lurus. Itu. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Apa dia tu? Maha suci Allah. Salah. Tebuk mana? Jadi bila kita solat nanti, kita sibuk pasal itu je. Faham tak? Kita tak sibuk benda lain. Maliki yaumiddin. Pemerintah, raja pada hari akhirat, hari kiamat. Nampak? Siratal lazina an'amta alaihim. Tunjukkan kami jalan-jalan yang lurus. Tu. Jalan yang lurus apa? Jalan orang yang kau beri nikmat. Siapa orang beri nikmat? Tu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah. Kan? Tu. Yang maha agung dengan segala kepujian. Tu. Tu. Baru syok. Kan? Sebab tidak, kalau kita tak buat macam tu, semayang kita memang larut. Angkat takbir je udah. Pasal malam, Melaka. Ni awal Muharram ni nak pergi mana cuti ni. Kalau ada menantu pula, menantu aku yang Kelantan tu tak balik ke? Tu. Cucu aku tu, habis datang semua. Lalu tengok kawan ni pula. Kan? Tu. Macam-macam. Siapa ada semayang macam tu, buat apelkan cepat. Jangan tunggu lama-lama. Nanti dia ambil orang. Nyawa kita dia ambil orang. Ambilkan. Beli buku yang ada terjemahan tu. Yang terjemahan tentang apa? Solat. Allahu Akbar tu. Nanti dah lama-lama nanti, kita belajar lain pula. Kenapa sebut Allahu Akbar? Kenapa takbir sebut Allahu Akbar? Kenapa takbiratul ihram pun sebut Allahu Akbar? Tapi intiqalat pun sebut Allah Ta'ala. Tu kena belajar lah. Ni kita belajar makna dulu. Belajar makna. Kenapa Fatihah? Kenapa tak baca surah Tabat Yada? Kenapa tak baca Al-Baqarah? Tu. Jadi kita itu lain. Jadi hadir makna. Rabbana lakal hamd. Wahai Tuhan kami, bagi engkau segala kepujian. Tu. Sami Allahu liman hamidah. Allah yang mendengar orang-orang yang memuji. Nanti kita belajar pula. Bila Allah dengar orang muji, apa Allah cakap? Nanti lain pula. Tu apa mana? Jadi kita sibuk dengan tu. Jadi kita tak sibuk dengan benda lain, betul tak? Ini sibuk benda lain. Tengok macam khusyuk benar, tapi ya Allah. Aku semayang tadi 4 rakaat ke 5? Sudah. Tu bila imam silap, dah. Dia pun tersilap juga. Rasa lama, ataulah aku yang lupa kot. Memang tak syok semayang. Tu kalau belajar hidayah, kita tak ada praktis. Dia umpama ibarat tak belajar. Praktis sikit-sikit, amal sikit-sikit. Ni kita ambil air semayang ni, tak boleh, saya kata kalau tak boleh doa Arab, doa Melayu. Ya Allah, yang ni, berikan aku esok tangan ni, ya Allah. Tangan aku cuci ni esok, ambil kitab dari sebelah kanan. Ni, tangan aku cuci ni. Ya Allah, ambil kitab dari sebelah kanan. Yumna wal barakah, dapat berkat ni. Ambil tangan kanan. Ya Allah, tangan kiri yang aku cuci ni, esok, jangan beri ambil sebelah kiri. Atau daripada belakang, ya Allah. Dah lah. Ni tangan. Ya Allah, muka ni, aku esok dalam syurga esok, boleh menghadap engkau. Tu. Jadi ya. Kalau tak boleh yang Arab dia. Kalau boleh Arab lagi lah. Nampak? Mesti ada gunanya. Mesti ada guna doa-doa tu. Nak ulat balik. Kata nak habis, tak habis dah hari ni. Tadi niat, tapi dah niat dah nak habis. Tak apalah, dah dapat niat dah. Sebab hati ni buat hati. Hati Allah nak tilik,
hati boleh menilik Allah. Ingat tu. Hati Allah nak tengok, hati boleh menilik Allah. Jadi hati tu kena bersih. Jadi kita belajar biar amal. Sama-sama amal. Buat istiqamah, benda istiqamah. Ini kaki ni Allah, berikan aku ni jalan yang lurus. Kaki yang aku basuh ni Allah, kaki yang aku cuci ni, aku sentiasa jalan lurus. Jalan lurus di dunia, jalan lurus di akhirat. Jadilah. Kan? Jadilah ada juga. Ini cop habis dah. Tengok pula dah komat. Allah lagi pula. Lepas tu angkat tangan habis. Lepas tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Habis mayau. Nampak? Itu nak kita nak kena perhatikan sungguh. Tidak tak rugilah belajar pendaya tu hidayah ni. Tak boleh ambil. Kurang-kurangnya sikit pun jadilah. Saya minta tolong yang kita ramai-ramai yang tak boleh lama-lama ikut ni. Rugilah. Saya pun sendiri tengah ngambil kan ni. Kita ambil pakat. Lantaklah orang nak kata apa. Orang nak kata itu, nak kata ini, tu hak mulut dia. Kita ambil kan. Tengok. Jadi tak jadi? Ada tak? Apa nak tengok? Itu bila kita belajar yang mula-mula faham. Okey, belajar tu dah syukur dah. Kemudian faham. Bila kita faham, macam mana kita nak mengkoreksi kefahaman kita dengan amalan. Tasawuf pula dia bagi lain lah. Tasawuf dah amal. Okey, apa jadi dekat hati kau? Kalau kau dah amal, kau dah baca, hati kau jadi macam mana? Kalau kena kot tak kena kot? Alhamdulillah. Ini nikmat Allah Taala bagi, alhamdulillah. Macam kita balik haji. Balik haji bukan dapat haji dah. Dah depan haji. Bukan dapat tu. Itu tak tulis pun tak apa. Perangai orang haji ke perangai bukan orang haji? Kalau perangai bukan orang haji, buat apa haji? Dia beri duit kat saya. Senang. Beri saya yang haji. Senang. Dia doa-doa lah dia. Kita pun dah takut tu. Perangai kita. Kita dah hajah. Perangai kita dah hajah ke belum? Kadang-kadang dia dah hajah. Tapi perangai dia hajah 3. Beri ambil balik. Beri ungkit. Silap sikit koyak. Orang tak senyum pun merajuk. Dah tua merajuk buat apa? Ambil masuk ke dalam almari, beri Maggi. Kunci. Beri dia makan Maggi hidup-hidup tu. Kacau sungguh. Beri sikit jadilah. Tolonglah sikit jadilah. Kalau tak boleh banyak. Kalau boleh banyak, alhamdulillah. Ni kalau tak boleh baca doa-doa panjang-panjang ni, baca hak pendek. Ataupun itulah, nanti buat macam ni. Letak kat sejadah, kita letak, tampil. Kita ni dah lupa. Bacalah. Saya sendiri pun buka kitab lagi. Tak ingat. Walaupun dah lama beramai, tak ingat. Tu. Sama subuh-subuh. Bukan ingat pun benda lain, mengantuk kan. Tidur lewat. Mengantuk, tidur cepat. Mengantuk. Nguap je tu. Tidur pukul 9 pun mengantuk. Kadang-kadang pukul 9 lagi teruk bila tidur pukul 12 kan. Pukul 9, nak tahajud tu payah sungguh. Okey, habis itu. Jadilah. Panjang lagi. Hari ini baru buat qalbi. Nuran fi qalbi. Ya Allah, kau campurkanlah, kau berikanlah, kau anugerahkan kami semua ni nuran fi qalbi. Allahumma ja'al lana nuran fil qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'izami wa nuran fi baina yaday wa nuran min qalbi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidna nuran wa'tina nuran wa'zim lana nuran waj'al lana nuran birahmatika ya arhamar rahimin. Tu dia. Amalkan insya-Allah. Ni baru nuran fi qalbi. Nanti kita akan tengok fi qabri pula. Kubur ni lagi dahsyat. Kau letaklah lampu Kalimantan pun. Letaklah torchlight dalam kubur tu. Pasang lampu, soket dah gelap. Tetap gelap juga. Tak ada benda lain boleh yang menjerahkan kubur kita kecuali lah nur yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Lain semua gelap. Gelap gelita. Bukan gelap macam rumah kita tutup-tutup. Nanti mata kita nampak gelap, cerah. Tak, bukan tu. Gelap, sungguh-sungguh gelap. Zulumah nanti kita akan bahas. Gelap sungguh. Kalau hitam tu hitam yang tak ada berkilat langsung. Hitam yang hodoh. Bukan hitam yang setumpuk manggih. Bukan hitam yang hodoh. Hodoh betul hitam tu. Gelap sungguh. Kemudian datang. Letak je kita dah sunyi dah.
dah sunyi dah kubur tu, orang dah tak ada dah. Siap. Kita sorang-sorang. Tu semua nanti semua yang ada ni, termasuk saya, akan lalui benda tu. Sorang-sorang je. Sekarang ni kita sorang-sorang kat mana? Yang kita satu sorang-sorang kat mana? Bilik air, kencing berak. Tak ada orang semak berak sekali tahu. Kalau orang kembur melekat tu kan. Hatu sorang-sorang dalam bilik air. Esok kita sorang-sorang dalam kubur. Sorang-sorang dalam kubur. Walaupun mati seramai-ramai. Sorang-sorang dalam kubur. Masa dalam kubur tu, siapa nak bantu? Nak panggil wakil rakyat? Nak panggil Perdana Menteri? Tak ada dah. Masa tu ni, amalan yang kita buat. Amalan yang kita buat. Amalan ada 3. Satu amalan yang kita buat cara badaniah, jasad. Betul? Satu amalan hati. Satu amalan mal. Mal harta. Yang ni akan jadi. 3 bentuk ni akan jadi. Itu yang kita nak hadapi dia. Nak tak nak, kita sediakan mati. Suka tak suka, sediakan mati. Standby ke dah? Sedar ke dah? Mudah-mudahan insya-Allah minggu depan ada lagi, kita sambung lagi insya-Allah. Selamat awal Muharram. Hari Selasa ni insya-Allah dah masuk malam awal Muharram. Macam biasa, sebelum asar, lepas asar tu, lepas mayang asar, kalau nak baca Wirdul Latih boleh, nak baca roti atas boleh, roti adat boleh. Lepas tu baca doa awal akhir tahun. Lepas maghrib, baca doa awal tahun. Lepas tu baca Yasin. Kalau rajin lagi buat semayang sunat witir. Semayang sunat tasbih dengan semayang sunat witir. Kalau rajin. Kalau malah macam saya ni, udah lepas Yasin tu tidurlah. Sebab apa? Biar awal tahun kita dengan amal ibadat. Tak larat ustaz, saya ni ada buah pinggang, ada jantung. Sedekah banyak-banyak. Malam tu je sedekah. Malam tu sedekah. Awal-awal tu sedekah. Tak boleh banyak, sikit. Tak boleh sikit, banyak. Itu je. Dua pilihan. Awal-awal. Biar kita, ada ulama' cakap lah, awal Muharram ni, kalau awal Muharram, kita mula sedekah kan. Kita mula sedekah. Setahun kita tu dikira sedekah je. Kalau kita mula puasa, awal Muharram tu, puasa je. Kalau kita macam, kita semayang witir, kita kirakan witir. Kalau setahun tu kirakan witir. Tasbih tu dikirakan. Bukan kita buat, tapi dikirakan. Dia ni, tiap-tiap malam ni tu. Kata ulama' wallahu alam. Kalau nak buat lah. Hari Selasa, hari Selasa, malam tu, dia kira malam. Jangan buat Rabu dah habis dah, siap. Hari Selasa, awal Muharram. Kalau nak, ada pondok kami ada buat aktiviti lah. Macam tu lah aktivitinya. Jemput datang. Tu. Kalau tak nak, buat sendiri pun tak apa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Lah boleh pagi tu, hari Selasa tu dah jangan cakap dah. Diam je. Puasa bercakap. Sini ada insya-Allah, tak ada haram lintang dia insya-Allah.